guys, Assalamualaikum dunia. Okay, petang ni family saya nak pergi makan dekat luar, family dinner, something like that. Okay, sekarang ni pukul 5.26 petang. So kita plan nak keluar pukul 6.20. Let's get ready with me. Saya nak pergi mandi dulu. Hi guys. Okay, saya dah mandi. Now kita nak prep muka and then makeup. Okay. And then kita pakai primer for kita punya makeup base. Okay, primer from O2O. Ni pun nanti saya letak link dekat description box, okay. Yang ini untuk menutup segala lubang-lubang pori yang ada di muka. So nanti makeup pun lepas smooth lah macam tu. And primer ni juga dia akan buat makeup pun tahan lama lah. Okay, primer kita dah siap. Okay, mungkin ada yang tanya kenapa tak pakai foundation. Saya tak suka, saya tak reti nak cari dia punya shade color. So saya pakai compact powder. Saya pakai 2 compact powder, Silky White. So ni Silky White. Saya pakai kod 01. Dan compact powder yang pertama, compact powder, saya tak tahu kenapa saya pakai 2 compact powder. Saya pakai Silky Girl. This one kod 02 natural. Okay, next kita pakai blusher. Okay, blusher daripada Into It. Ni kod berapa? BMH02. Tak nampak sebab tulisan dia dah hilang, tapi kita pakai eyeshadow sikit. Eyeshadow ni saya pakai daripada Wardah, kod Sunset Brown. Yang ini my friend bagi. Dia pun dah patah guys. Kita tak highlight sikit kat sini. Highlight. Kita cuba buat kontur hidung tak? Tak banyak. Okay guys, dah siap buat contour, eyeshadow, everything. Kita pakai loose powder untuk kita tanam segala benda di muka. And si makeup punya loose powder ni best tau, sebab dia punya powder tu sangat halus and dia menutup segala celah-celah yang ada. And yang penting dekat kita punya ni smiley line. Okay. So kita just sikat kening je. So kita tak reti nak lukis kening kan. Tak reti nak lukis kening. So kita sikat-sikat gitu je. Saya takut nak belajar lukis kening sebab saya takut tu lukis kena suncat. Saya pakai mascara Silky Girl. Okay, ni bulu bawah mata ni. Bulu mata bawah mata. Bulu. Oh my god. Bulu mata bawah. Biasanya sangat kering ya guys. So saya kena pakai lip balm daripada Watson. Lip balm Watson. Saya cari lip balm yang ada SPF
30. SPF 15 kot minimum, 15. Yang ni SPF 30 lah kalau tak silap. Saya nak pakai lip gloss. Saya habiskan yang ni dulu lah. Saya pakai daripada O2O juga. Saya tak sabar nak tunggu dia habis guys. Sebab saya lagi suka yang O2O yang lagi satu tu, yang dia ada lip gloss, clear lip gloss dengan lip matte. Tu in one tu. Saya lagi suka pakai yang tu sebab colour dia lagi cantik. Saya tak akan beli selagi dua ni tak habis. Saya tak akan beli selagi dua yang tak habis. Masalahnya saya baru guna yang ini. Saya tak guna lagi yang ini. Selagi tak habis saya tak nak beli yang baru. Sebab nanti kalau dah beli yang baru, yang ini memang saya tak akan pakai. Dah siap. So, the last one. Okay, the last one. Kita pakai setting spray. Setting spray saya dah nak habis dah guys. C Makeup. Saya pakai daripada C Makeup juga. C Makeup. Saya suka gila dia punya setting spray C Makeup ni. Saya dah pernah try macam-macam setting spray, tapi setting spray C Makeup ni memang paling wow. Kebabung cek wow. Okay. Gitu. Satisfied. So nanti kan makeup korang akan maintain macam tu. Okay. See? Nampak glowing. Simple je kan makeup saya, and sangat affordable. Okay, link semua ada dekat description box. Okay, now kita nak pakai tudung. Sekejap. Dah siap. Okay, macam ni je makeup look kita. Final look kita simple. Tudung pun simple, and yes, saya always pakai tudung hitam sebab tudung hitam senang. Saya pakai perfume Bio Boss. It's La Vida. So guys, let's go. Hi guys, it's too hot. Sunset depan mata. Okay, sebab rumah ni sunrise belakang rumah, sunset depan rumah. Macam itulah. Ada sencakap teko. Cantik. Wow, cozy-nya. Sana ke sini? Sana kan boleh. Mana? Situ. Ibu Ngaya matching-matching. Saya matching dengan adik. Sedap ke ibu? Tunggu makannya sampai. Approve adik? Kau dia ke? Campur jimat sikit. Yep, fresh. Makanan semua dah sampai. Ayah punya chicken chop, ibu punya nasi goreng buttermilk chicken, adik punya dia makan ini je guys, chicken wings. Saya punya spaghetti salted egg chicken. Tak kan? Abang nak set? Ni dah? Ni makan-makan. Sudah. Nak rasa? Nak ayam ketuk. Tak nak. Tak nak.
Nak rasa spaghetti salted egg. Rasa kuah dia sikit. Masin. Salted egg. Saya nak rasa. Dia ada susu. Adik nak? Pula susu. Tapi sedap sebab dia creamy. Wah, ayam makan habis. Sedap ayam. Berapa per 10? 8 per 10. Ibu 2. Kata sedap. Dah kata sedap tapi 2 per 10. Ayam 8 per 10. Ibu berapa? Sebab tadi masa lapor 10 per 10. Katanya 9 per 10. Adik dah bergaya. Nah. Adik 10 per 10. Wah, Luna tak pernah makan tak habis. Sedap. Tak pernah makan tak habis. Ya. Tak pernah makan habis. This is the Sencakir Teko, ya. Jalan-jalan Bandar Sekamat. Ada macam pasar malam dia, macam pasar minggu. Dataran Segamat. Wow. Fruits. Banyak kedai-kedai viral Segamat ni Segamat makin maju guys. Siapa orang Segamat sila komen. Ni pun kedai viral juga. Ayam gepuk, bujang lapuk. Lama weh tak jalan-jalan Bandar Segamat ni. Dia hujung minggu. Bila hujung minggu ni ramailah family lepak sini. Ini Menara Jam Segamat. Harap. Dataran Segamat. Dah habis meronda. Jomlah kita balik. Kita sampai rumah. Kita bajak lampu. Maka begitulah pengakhiran dia ya. Okay. A bit frust sebab saya lupa nak record view malam dekat Segamat bila dalam kereta. Sebab macam saya terlampau teruja dan lega tengok suasana malam. So saya macam belum rakam. So saya tak sempat lah nak rakam all the benda-benda yang menarik dekat Segamat tadi. Kita orang lalu, saya tak sempat rakam. Next time lah guys. So I think that's all for this video. Thank you so much guys for watching, and see you guys in my next video. Please take care of yourself wherever you go, and thank you so much. Have a nice day. Bye.